Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hai murid-murid, saya Cikgu Nazatul Ashikin. Hari ini saya akan menyentuh tentang pengendalian bahan dan sisa radioaktif dengan sempurna. Pernahkah anda terfikir bahan yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa juga boleh membahayakan nyawa jika disalah urus? Itulah bahan radioaktif. Ia berkuasa, berguna tetapi sangat berbahaya. Dalam topik hari ini, mari kita lihat langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk mengendalikan bahan dan sisa radioaktif dengan selamat dan efisien. Kenapa kita perlu berhati-hati? Bahan radioaktif digunakan dalam pelbagai bidang seperti dalam bidang perubatan, industri, penyelidikan dan pertanian. Tetapi radiasi yang dipancarkan boleh menyebabkan kerosakan DNA, kanser dan pencemaran alam sekitar jika tidak dikawal. Bayangkan sesetengah sisa radioaktif boleh kekal aktif selama beribu-ribu tahun. Jadi, pengendalian yang selamat bukan sekadar keperluan operasi tetapi tanggungjawab kemanusiaan. Baiklah murid-murid, apa langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil? Pertama, gunakan alat perlindungan diri iaitu PPE. Ia seperti pakaian khas, sarung tangan dan pelindung muka yang wajib digunakan bagi mengelak radiasi daripada menembusi kulit atau diserap tubuh. Cuba anda bayangkan apa yang mungkin berlaku jika radiasi dapat menembusi kulit. Langkah keselamatan yang kedua, penyimpanan dan pengendalian yang selamat. Bahan radioaktif perlu disimpan dalam bekas khas seperti plumbum atau konkrit. Setiap bekas mesti dilabel dengan simbol amaran radiasi yang jelas. Langkah keselamatan yang ketiga, kawasan terkawal dan bertanda amaran. Kawasan kerja mesti dilindungi daripada akses awam, lengkap dengan papan tanda bahaya dan sistem pemantauan. Keempat, latihan dan kesedaran. Pekerja perlu menjalani latihan berkala dalam pengendalian dan kecemasan. Seperti di Jepun, latihan kebocoran radiasi dilakukan setiap bulan, sama seperti latihan kebakaran. Langkah keselamatan yang kelima, pemantauan dan pemeriksaan berkala. Gunakan dosimeter untuk mengesan pendedahan radiasi secara harian. Pemeriksaan peralatan dan lokasi dilakukan secara berjadual. Langkah keselamatan keenam, bagaimana pula dengan sisa radioaktif? Sisa dikategorikan mengikut tahap bahaya, iaitu tahap rendah, sederhana atau tinggi. Jika sisa tahap tinggi, ia perlu disimpan secara berperingkat sehingga radiasi menurun yang kita panggil decay storage. Setengah sisa perlu disimpan di kawasan khas bawah tanah, jauh dari sumber air dan manusia. Perlu diingat, pembuangan sisa secara sebarangan, iaitu seperti ke dalam sungai, tanah atau longkang, boleh mencemarkan persekitaran selama beratus ribu tahun. Langkah keselamatan yang seterusnya. Prosedur mesti jelas dan perlu dipraktikkan secara berkala. Seperti pengungsian iaitu evakuasi, pembersihan tumpahan dan laporan segera kepada pihak berkuasa. Kesimpulannya, bahan radioaktif bukan sesuatu yang boleh diambil mudah. Langkah-langkah keselamatan ini bukan sahaja melindungi pekerja tetapi juga masyarakat dan alam sekitar. Setiap prosedur, setiap latihan, setiap peralatan, semuanya memainkan peranan yang penting. Ingat, keselamatan bukan pilihan. Ia adalah tanggungjawab bersama. Jaga bahan radioaktif, lindungi masa depan kita. Terima kasih.